Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Allah izinkan kita semua dengan kesihatan. Mudah-mudahan semua datang dengan kesihatan yang baik, dengan iman yang bertambah insya-Allah supaya kita dapat meneruskan lagi pelajaran kita pagi ni, iaitu kita masih lagi dalam modul satu ni, pecahan kalimah, iaitu yang terakhir, kalimah fi'il. Jadi semalam kita dah buat yang ni kan? Kita dah buat muka surat 33, betul? Pagi semalam dah buat ke belum? Latihan 15. Latihan 15. Kita belum lagi latihan 17 ya. 16 pun belum. 16 pun belum. Ya. Macam dah je. Kelas lain kot. 16 dah rasa. Cuba tanya yang lain. Kelas pagi ni kita dah buat ke belum? Yang betul Enam- dia satu. 16 belum. 16 ya. Betul Kak Eza. Ketua kelas tak rasmi. Tak rasmi. Saya rasa macam dah kot. Sebab saya catat sini 14/3/25. Ni. Fi'il mudhari'. Dan Ha, yang latihan 16 tu. latihan 16. Latihan ni pun kita dah buat rasa saya. Sebab saya Saya masuk ingat dulu. saya dengar. Ya, saya pernah dengar. Betul tak? Sebab kita masuk dua-dua kan, jadi tak perasan yang mana satu yang dah, mana satu belum. Boleh jadi. Rasa semalam last 15 tadi Syah. Fi'il Madi. Malah Latihan 15. 15. Okey. Kalau kita tanya Cik Azmi lah. Yang tak masuk malam tu kita boleh tanya lah. Betul? Kena tanya yang tak masuk malam. Semalam saya masuk pagi, semalam tak masuk, memang latihan 15 yang last. Ya. Okey. Hmm. Jadi Habis 15 saja. 15 Ya. 15. Maknanya yang ni je kita belajar ni. Makna kita Ya. belum masuk pun mudhari' dan amar ya. Belum, belum. Ya, belum. Okey okey. Baik kita Tak boleh pakai lah ketua kelas ni. Sebab Zah masuk dua-dua kelas kan ya. Minta maaf, mungkin saya pun tersilap juga. Tak apa. Baik. Baik kita pergi pada, kalau begitu kita masuk pada fi'il mudhari' dan fi'il amar. Kita dah masuk belum ini tapi pelajaran ni? Belum. 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 Oh belum Belum. Okey. Belum. Lambat tertinggal sikit lah maknanya pelajaran kelas pagi ni. Patut kena Laju malam. laju malam Malam dah makan, bateri dah cas. Betul lah tu. Baik. Fi'il mudhari' dan fi'il amar ialah kata kerja masa kini dan masa depan. Sedangkan fi'il amar, yakni kata kerja perintah, ialah kata kerja masa depan sahaja. Huruf mudhara'ah pada awal fi'il ialah tanda fi'il mudhari'. Manakala huruf hamzah wasal pada awal dan sukun pada akhir fi'il ialah tanda fi'il amar. Pipi. Dhamir di dalam fi'il mudhari' dan fi'il amar Okay, dipanggil bye. fa'il. Okey, boleh. Jadi maksudnya sekarang kita nak belajar fi'il mudhari' lah. Macam mana kita kenal dia fi'il mudhari'? Sebab kita tahu ada tanda. Sebelum ni pun sekarang ni kita nak tengok tanda fi'il mudhari' ialah ada 4. Iaitu hamzah, ada nun, atau kemudian ta dan juga ya. Okay, kalau kita nampak ni bolehlah kita kata anti. Boleh Anita pun boleh. Ikutlah mana kita letak tu ya. Okey. Itu maknanya kalau ada huruf hamzah ataupun huruf nun ataupun huruf ta ataupun huruf ya di awal kalimah kata dasar. Kalimah kata dasar tu yang mana? Yang semalam kita belajar dia ada 3 huruf tu. Kalau ada kalimah 3 huruf, kemudian di awalnya ada huruf yang 4 ni tadi. Sama ada huruf hamzah, huruf nun, huruf ta ataupun huruf ya. Berarti ini adalah fi'il mudhari'. Dan iaitu maksudnya itu fi'il mudhari'.
Kalau fi'il amar pula, kita nak kalau nak tahu fi'il amar memang kena kenal fi'il mudhari' dulu. Nanti kita akan nampak fi'il amar. Baik, kita terus pergi kepada pelajaran kita ni. Okey, kita tengok di sini ya. Sekarang ni kena tengok skrin. Jangan terus tengok buku je. Nanti tak perasan. Sambil tengok skrin, boleh tengok buku. Baik, sekarang ni saya pergi kepada table ni. Kata kerja makan masa kini dan masa depan, yakni fi'il mudhari'. Di awalnya, mana kita ada kalimah kata dasar. Kata dasar dia, kata asal, 3 huruf ni. Sin, saya pakai warna biru lah. Pakai warna biru. Sin, jim, dal. Kemudian, jika ada huruf ya di awalnya dan huruf akhir dia menjadi baris dhammah, ni ada ya dekat sini. Bunyi dia apa? Yasjudu. Bererti inilah yang terjemahan dia macam mana? Ia sujud. Bila ada ia sujud, maksudnya kat sini kita tak nampak bersambung apa-apa kan? Maknanya dia akan boleh ada fa'il yang dizahirkan. Ada isim marfu'. Isim marfu' yang dizahirkan ni merujuk kepada ia yang ada dalam fi'il ni tadi. Jadi bunyi dia yasjudu. Bila ada isim marfu' yang dizahirkan, maknanya fa'il yang dizahirkan, dia jadi yasjudul mu'minuna. Macam mana kita terjemah? Ini ia sujud. Ini default dia yang kita belajar hari tu. Ni FR. Tapi dekat sini ada isim marfu', tanda marfu' dia wow. Jadi kita tahu ini adalah fa'il dia. Maknanya ia ni lah yang dimaksudkan dengan fa'il tu. Nanti kita boleh, maknanya kita boleh tambah oleh kat sini. Sini kita tambah oleh. Okey, ia sujud oleh orang-orang yang beriman. Mafhum dia, orang-orang yang beriman sujud. Masa dia, masa kini ataupun masa depan. Ataupun masa yang menunjukkan sentiasa je gitu nah. Jika ada ya di awal kalimah, dia bersambung pada kalimah kata dasar, kalimah 3 huruf ni. Ada ya pula kat depan. Tapi di akhirnya ada una. Jadi bunyi dia yasjuduna. Bererti sini adalah FR. Fi'il mudhari' dengan pelaku mereka. Terjemahan dia, mereka sujud. Boleh? Okey, clear tak ni? Boleh, boleh. Boleh terjemah? Kalau nampak ni, okey cuba. Saya bagi contoh Kalau yang ada ya, di akhirnya ada una. Kata yasbiruna. Yasbiruna. Terjemahan dia. Mereka Ha. biruna. Yasbiruna sabara. Yasbiruna. Mereka sabar. Mereka sabar. Betul. Kalau kita kata ya bekhaluna. Dia tambah dengan ya bekhalu. Sekejap. Bakhala. Bakhalam. Mereka apa? Tak apa kalau tak tahu perkataan tu. Tapi tahu dah ni mereka. Akhir. Bakhil. Kedekut. Bakhil lah macam tu. Mereka bakhil. Banyak lagi. Yuk minuna. Yuk minuna. Mereka beriman. Mereka beriman. Gitu nah. Kita tahulah bila dia belakang dia bunyi una. Yuqimuna. Maksudnya Mereka yakin ke? mereka mendirikan. Yuk. Qiyam. Kalau Qiyam. minuna mereka beriman. Kalau yuqimuna mereka mendirikan. Qiyam lah. Qiyam. Kataan yang asal dia tu ya okey kalau ya'lamuna Mereka berilmu. mereka mengetahui. Okey betul. Mereka berilmu, mereka mengetahui. Ya amal.
Ya'maluna. Beramal. Mereka mengerjakan. Betul. Macam tu. Una tu menunjukkan mereka. Mereka, betul. Ada una tu menunjukkan mereka. Hmm. Okay, yang wow tu. Kalau ada ya dekat depan mereka. Kalau ada ya tapi tak ada una, ia. Hmm. Kalau ada ta, yang ni Astaga. pula saya bayangkan macam inilah. Okay, kat sini kita pisahkan dia sikit. Uh, ta, bukan ini untuk ganti nama diri ketiga. Jadi yang ta ni dia boleh juga ada kat sini. Ta. So dia ta ni ya, ta, hamzah, nun, dia bukan tanda dhamir, dia bukan pelaku. Dia adalah tanda fi'il tu masa kini, tanda mudhari'-nya. Jadi ta kalau sambung dengan sin jim dal, lepas tu huruf akhir berbaris dhammah. Yang ni tetaplah pergi sini tadi kan. Bunyi dia tasjudu. Tapi kat sini tasjudu Maryam. Ini fi'il mudhari' tapi untuk perempuan. Dia kongsi dengan ta yang untuk ganti nama diri kedua tu. Dia berkongsi. Ta. Tasjudu Maryamu. Berarti ia sujud. Bila nampak ada isim berbaris dhamma selepas fi'il tu, kita tambah oleh. Ia sujud oleh Maryam. Maryam. Maknanya Maryam sujud. Dia untuk perempuan je macam ni. Tapi kalau untuk ta, tak ada isim marfu' selepasnya. Tak ada isim marfu'. Mana selepas dia ni tak ada Maryamu. Tak ada nak isim perempuan lah. Ataupun kita kata al-mu'minatu. Tak ada. Maknanya itu engkau. Ni ialah fi'il mudhari' untuk engkau. Maknanya engkau lelaki. Tasjudu dia sama. Nampak rupa dia sama. Tapi yang selalu membezakan tu ialah pada ada tak isim marfu' lepas tu. Biasanya tak ada. Kalau tak ada maknanya dia ni engkau lelaki. Ya? Kalau ada tu kita kena tengok. Tu isim tu perempuan. Makna pelaku dia tu perempuan. Kalau ada ta di awalnya, kemudian akhir dia ada una. Tasjuduna. Maknanya fi'il mudhari' kamu semua. Berarti dalam hal ni kamu sujud. Tasbiruna. Terjemahan? Kamu sujud. Kamu sujud. Ta'buduna. Kamu beribadah. Beribadah. Kamu mengabdikan diri. Mengabdikan diri. Kamu menyembah. Kamu mengabdikan diri. Betul lah tu, dah dapat lah. Macam tu. Baik, kalau dia hamzah dengan nun ni, maknanya dia adalah kata ganti nama diri pertama. Tapi macam saya kata tadi, saya nak bagi kita kenal je, nak kenal. Bukanlah hamzah tu menunjukkan pelaku. Bukanlah nun menunjukkan pelaku. Dia menunjukkan masa tadi. Maksudnya menunjukkan mudhari' sahaja. Okey, kalau ada hamzah, kemudian huruf akhir berbaris dhamma, bunyi dia asjudu. Ini bererti fi'il mudhari' dengan pelaku dia aku. Kalau ada nun pula, nasjudu. Baris dhamma pada akhir kalimah, huruf akhir tu maknanya fi'il mudhari' kami. Nasjudu, kami sujud. Macam dalam Fatihah tu. Na'budu. Apa terjemahan dia? Na'budu iyyaka na'budu. Iya. Kamu sembah. Kami sembah. Kami mengabdikan diri. Oh, Kami menghambakan diri. Boleh. Kami sembah. Boleh. Tapi maksud dia jadi sempit sikit. Kelas ni kan semalam saya cakap kan? Pasal abadah tu. Perkataan tu sempit. Maksud dia kalau kita kata sembah. Betul ke? Kita kata kalau nak budu tu macam dalam Fatihah. Nak Abdikan. budu ialah
mengabdikan diri. Ini kita Oh. terjemahkan. Kami mengabdikan diri. Kami mengabdi diri. Apa masalah dia? Kenapa tak boleh cakap sembah? Kan tak boleh. Maksud sembah ni, kalau maksud menyembah ni sempit sikit. Dia hanya takluk ataupun terhad pada masa yang tertentu, tempat yang tertentu, dan juga cara yang tertentu. Dia apa ni? Dia terhad kepada masa, tempat yang tertentu dan juga cara yang tertentu sahaja. Itu perkataan sembah, kan? Betul tak? Sembah tu maknanya dia sangat terhad lah. Waktu Betul. solat saja dia jadi hamba. Hmm. Luar solat dia dah tak hamba. Tapi Betul, kalau betul. hamba ni 24 jam. Masa Hmm. tidur pun Tuhan tentukan. Masa makan pun Tuhan yang tentukan. Tuhan kita berarti Tuhan kita lah. Kalau Hmm. sembah tu, masa tu je. Masa tu je nak follow. Keluar je macam banyak lah. Bukan saja kepada orang yang bukan Islam tu. Orang bukan Islam yang menyembah berhala memang macam tu lah, orang kafir, orang syirik kan. Sembah berhala. Waktu tu dia sembah tu dia bukan tak ingat Tuhan. Dia ingat juga Tuhan. Tapi Tuhan dia berhala lah. Sebab itu bila belakangkan je boleh buat apa yang disuka. Sedangkan kalau jadi hamba ni tak boleh macam tu. Ada orang yang dia dalam solat dia patuh dia tutup aurat. Bila dia keluar je solat, dia dah tak tutup aurat. Sama juga. Masa solat, dia sedar. Dia akur. Luar je solat, dia mencuri. Dia buat kerja-kerja yang Allah tak suka. Jadi kat situlah perbuatan sembah tu. Dia hanya sempit sikit makna dia. Baik, kita pergi semula kepada pelajaran kita tadi. Jadi daripada sini, jika kita dah kenal tanda huruf mudhari' ataupun fi'il mudhari', iaitu hamzah, nun, ta dengan ya, bila dia nak jadi fi'il amar, huruf mudhari' itu bertukar menjadi Hamzah wasal. hamzah wasal. Ini pada dasarnya, pada yang umum untuk kalimah yang tiga huruf tu. Kalau dia dah empat, dia dah jadi lain. Dia ada formula dia sendiri. Yang ini untuk kalimah tiga huruf. Kemudian, kata asal dia sin, jim, dal. Baris akhir, tanda akhir dia ialah sukun. Kalau tanda akhir dia sukun, di awal ada hamzah wasal, bunyi dia usjud. Bunyi dia ni ikut pada, ni bacaan tajwid lah kan, dia ikut pada huruf yang ketiga kalau ada hamzah wasal ni. Kalau hamzah wasal tu dhammah, yang kalau huruf yang ketiga tu dhammah, berarti hamzah wasal pun dhammah. Kalau huruf ketiga tu fathah, hamzah wasal jadi kasrah. Kalau huruf ketiga tu kasrah, dia akan jadi kasrah juga. Satu je yang dia tak sama. Kalau fathah, dia jadi kasrah. Dhammah, dia ikut dhammah. Jadi terjemahan dia, lah oleh engkau, sujudlah oleh engkau. Seterusnya, kalau ada hamzah wasal di awal kalimah, kata dasar, di akhirnya ada waw alif. Dia baris sukun tadi dah tukar. Baris sukun tadi dah jadi dhammah. Usjudu. Bunyi dia usjudu. Ini adalah fi'il amar untuk kamu semua. Fi'il amar, dia tak ada yang lain. Dia ada untuk orang yang kita lawan cakap je. Fi'il amar dengan fi'il amar kamu semua. Dia ada tu je lah. Yang kamu, engkau, kamu, itu je ada. Ataupun kamu berdua. Ataupun kamu seorang perempuan, engkau seorang perempuan. Kamu berdua perempuan. Kamu perempuan semuanya. Itu boleh lah. Itu ada. Yang itu kita boleh tengok dalam muka surat 41. Baik, kita cuba buat latihan ya. Okey, ada soalan? Ada ke tak ada? Nak hadam tu. Senyap je Nak maknanya hadam. tertidur ke? Ya. Kan? Malam yang selalu tertidur. Kalau siang ni insyaAllah belumlah lagi. Tapi kita Apa cuba. Sam tak ulang balik boleh? Yang Itulah nak mana? hadam. Dari awal. Macam mana? Minta ulang balik. Nak hadam tu susah Okey. sikit. Daripada mana tu saya nak ulang tu? Okey, daripada awal. Awal lah. Yang ya tu. Yang ya. Okey, saya clearkan dulu ya. Uh-uh.
Bila ada ya, macam mana kita nak kenal kan? Kita nak belajar kenal fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Fi'il mudhari' ada 4 tanda ni. Ada tanda huruf di awal yang dipanggil sebagai huruf mudhari', iaitu huruf ya, ta, hamzah dan nun. Kok mana pun kalau kita nak ingat tu bolehlah kita buat hamzah dulu, nun, ta, ya. Bunyi dia kan? Nanti. Bunyi dia anti boleh. Ada orang buat letak Hamzah dulu ikut manalah. Nama dia Anita, dia tulis Hamzah Nun Yata. Anita. Kata dia boleh juga. Tak ada masalah yang itu. Tapi yang kita faham ialah ni tanda huruf mudhari'. Cumanya dia akan menjadi berbeza sikit apabila tanda mudhari' itu untuk siapa? Okey, yang atas ni ialah ya dengan ta. Ni ada lagi satu ta Ini kat tanda huruf mudhari' untuk ganti nama diri ketiga. Jadi kalau katakan di awalnya ada ya, ya di akhirnya berbaris sukun. Jadi yasjudu terjemahan dia apa? Ya sujud. Dia sujud. Dia Ia sujud. Dia kat belakang tak boleh, tak ada apa-apa. Maknanya belakang perkataan yasjudu tu dia tak bersambung dengan huruf lain. Tapi lepas dia tu boleh ada isim marfu'. Jika ada isim marfu' selepas huruf selepas yang kata dasar dia ni, selepas fi'il ia, lepas fi'il ia, kita tambah oleh. Dalam terjemahan tambah oleh. Maknanya kita akan terjemahkan ia sujud oleh orang-orang yang beriman. Okey, kalau ya bersambung pada sin jim dal, kalimah kata dasar, kemudian di akhir ada tanda una. Una. Bunyi dia yasjuduna contoh. Jadi ini merujukkan mereka sujud. Okey. Apa yang letak oleh dah? Okey, ya Kak Eza. Angkat. Tadi teacher cakap selepas yasjud tu kalau ada isim marfu' kan? Boleh ke boleh ke kalau tak ada isim marfu'? Boleh? Oh, boleh. Kalau boleh. Kalau tak ada isim marfu', maknanya contohlah macam gini je. Macam tu je, maknanya terjemahan dia ia sujud je lah. Ia sujud. Tak payahlah tak oleh tu. Berarti ia tu mungkin dah dimention sebelum tu atau akan dimention selepas tu. Mana tak ada kat situ. Oh, okey. Kalau yasjuduna dia tak akan ada lagi isim marfu' selepas tu. Maknanya kan ayat baru. Sebab dia dah memang marfu' di situ kan? Yes, dah ada dah. Dah ada pelaku. Yang mana tak ada pelaku je. Yang tak ada pelaku contoh tasjudu ni. Tasjudu yang untuk perempuan. Ingat tak kita belajar modul masa fi'il madhi tu hanya yang untuk dhamir ia atau ia perempuan je boleh ada isim marfu' yang dizahirkan. Mana pelaku yang dizahirkan. Hanya yang tu je. Okey. Kalau selain daripada tu tak ada. Yang boleh ada fa'il dizahirkan, fa'il tu dia terzahir dengan dalam bentuk isim marfu'. Tak kisahlah isim tu nakirah ke makrifat tapi dia mesti marfu'. Yang hanya boleh ada tu untuk dhamir ia atau ia perempuan sahaja. Kalau yang dah bersambung ni dia tak akan ada lagi satu isim marfu' pula. Biasanya dia akan ada isim mansub. Tak ada isim marfu'. Ya? Okey, macam ni tadi perempuan. Tasjudu Maryam. Jadi ni ia perempuan. Ada isim marfu' yang dizahirkan. Kita tambah oleh. Oh, barulah nampak. Okay. Kalau yang kalimah yang ganti nama diri kedua, ada ta juga. Okey, ni kedua. Kalau tasjudu, dia tak ada, dia pun tak boleh ada isim marfu' selepas dia. Sebab ini bererti engkau. Fi'il mudhari' untuk engkau lelaki. Engkau sujud. Macam tu. Bunyi dia tasjudu. Okey, kalau maknanya ada engkau perempuan ke? ada perempuan lain. Perempuan tasjudina. Oh, tak ada dalam ni lah. Tak ada dalam ni. Ada dalam muka surat 41. Okey.
Okey. Jadi ta dengan sebab dia jarang kita jumpa dalam Quran sebab tu tak masukkan sini. Okey, ta bersambung dengan sin jim dal kata kalimah kata dasar. Lepas tu ada akhir di akhir ada una tasjuduna fi'il Kamu mudhari kamu semua. Bererti kamu sujud. Ha, inilah pelaku dia. Kan pelaku dia tu dah ada siap-siap dalam tu dah nampak dah bersambung. A dan Hamzah dan Nun ini adalah kata ganti nama pertama. Jadi kalau Hamzah tambah pada sin jim dal asjudu berarti aku sujud. Fi'il mudhari untuk aku. Nasjudu kami sujud. Fi'il mudhari untuk kami. Macam dalam Fatihah na'budu kami nasta'inu. kami Cuma kita kan bila kita belajar macam ni, kita selalunya bila baca kita wakaf, kita tak nampak, kita tak sebut baris akhir tu. Kalau dia wakaf lah macam iyyaka nasta'in. Mana kita nampak dhammah tu. Tapi now we know lah. Sebab ada nun kat depan, maknanya kat belakang tu dia mesti dhammah lah. Jadi kami, kita terus faham perkataan tu maksudnya kami meminta pertolongan. Okey, daripada fi'il mudhari' untuk kenal fi'il amar mesti kenal tanda fi'il mudhari' tu. Sebab apa? Semua huruf mudhara'ah tu, huruf mudhari' tu akan jadi hamzah wasal. Tapi dia ni untuk biasanya untuk pernah yang kalimah 3 huruf saja. baca. Ya, kalau kalimah 4 huruf, 5 huruf, dia ada formula dia sendiri, tak payah susah hati. Ni yang 3 huruf saja. Jadi, hamzah wasal sambung pada yang kedua ni. Ini semua-semua dia tak ada, semuanya untuk ganti nama diri kedua je. Bila fi'il amar, dia tak ada untuk yang ketiga. Kita tak boleh perintah orang yang ketiga. Kita mesti depan orang depan kita je yang kita lawan cakap tu. Dalam istilah dia dalam bahasa Arab dipanggil mukhatab. Ya. Ganti nama diri mukhatab. Jadi dia sambung bunyi dia macam ni. Usjud. Baris akhir dia sukun. Usjud. Kalau baris akhir dia bersambung dengan huruf akhir tu bersambung dengan waw alif, maknanya terjemahan dia sujudlah oleh kamu. Kamu Kalau sukun, sujudlah oleh engkau. Ni yang default. Yang ini yang ada sambung. Kamu semua. Sujudlah oleh kamu semua. Okay, cuba kita buat latihan. Ya? Boleh? Dapat dah? Dah ulang tu? InsyaAllah dapat. Tapi kadang-kadang ulang banyak kali. Kalau tak buat latihan, kita tak nampak juga. Sebab cakap tu banyak je huruf tu kan. Kena try buat. Okey, latihan kerja masa kini fi'il mudhari' dan kata kerja perintah. Okey, perhatikan penambahan tu. Ni contoh. Yadribu, ia membuat. Ni fi'il mudhari' yang default, yang asal. Yadribu. Lepas tu ada yadribuna. Jadi mereka membuat. mereka membuat F-R, R. R tu merujuk ramai mereka. Tadribu, engkau kau membuat perempuan tapi ni kalau tak ada cakap kalau perempuan dia boleh jadi dua. Kalau ada selepas dia marfu' maknanya dia boleh jadi ia membuat. Dia boleh jadi engkau membuat ataupun ia perempuan membuat. Tadribuna. Ni ada waw. Tu depan dia tak nun kamu membuat. F R KS S. Ini tadi boleh jadi dua, FRE ataupun FRP. ya. FRP. Adribu. Adri. aku membuat Aku. FA Sorry, bukan. Ni FRA. Aku membuat. Nadribu. kami membuat FRK. K Kami membuat. Nun. Ni Hamzah. A'budu la a'budu ma ta'budun. Dah boleh terjemah. Semua fi'il mudhari' dalam tu. Ada satu je fi'il madi. Right membuat. Okey, nanti kita tengok surah tu.
Idrib. Okey, nampak, perhatikan. Huruf mudhara'ah tu dah jadi hamzah wasal. Idrib. Dia akan ikut baris tu. Idrib. Fi'il amar. Allah Buatlah oleh besar. kau. Idribu. Buatlah oleh kamu semua. Okey, cuba kita buat yang perkataan berikutnya ya. Okey, siapa nak cuba? Macam mana nak buat dalam kumpulan? Kalau dalam kelas ni syok sikit. Ni kumpulan kuning, kumpulan purple, kumpulan biru. Boleh lawan. Siapa cepat, dia dapat kumpulan. Ya'lamu, ia mengetahui. Ni kita buat sama-sama. Ya'lamuna. Terjemahkan. Mereka Mereka mengetahui. mengetahui. Mereka mengetahui. Mengetahui. Okey, kalau semua dah laju, saya tak nak tulis. Semua dah boleh kot. Kalau siapa yang saya nak kena tulis, cakap dengan saya. Angkat tangan. Angkat tangan, tahu tak nak angkat tangan dekat Zoom ni macam mana? Semua tahu? Tahu kan? Okey, taklam Engkau mengetahui. ataupun Ataupun ia perempuan. puan mengetahui. Ta'lamuna, Kamu Kamu mengetahui. mengetahui. kamu mengetahui. A'lamu, Aku mengetahui. Aku mengetahui. na'lamu, Kami mengetahui. i'lam. Dah Ketahuilah oleh engkau. Ketahuilah oleh engkau. ketahuilah oleh engkau. Ada sesiapa rasa terpinggir, ditinggalkan, tercicir? Boleh angkat tangan. Nak bantuan, bagi tahu. I'lamu, Ketahuilah oleh kamu semua. Oleh kamu. ketahuilah oleh kamu semua. Okay, saya menganggap yang tak buka mic tu dia tak mencuba lah ya. Dia dah okey lah. Maknanya dia boleh. Okay. Yaf'alu, ia Dia melakukan. melakukan. Yaf'aluna, Mereka melakukan. yaf'alu. Engkau melakukan. Ataupun ia perempuan melakukan. Perempuan melakukan. Taf'aluna, Kamu melakukan. af'alu, Aku Aku melakukan. melakukan. naf'alu, Kami Melakukan. if'al, Lakukanlah oleh lakukanlah oleh engkau. alu. Lakukanlah oleh kamu. Kamu. Baik. Okay, kita tambah lagi satu perkataan. Dakhala jadi yadkhulu. Yadkhulu, ia memasuki. Bergerak ke bawah ni. Yadkhuluna. mereka masuk. Tadkhulu. Engkau perempuan memasukkan. Memasuki, bukan memasukkan. Memasuki, yes. Tadkhuluna. Kamu Kamu masuk. Kamu memasuki. Adkhulu. Aku memasuki. Adkhulu. Kami memasuki. Udkhul. Masuklah oleh engkau. Udkhulu. Masuklah oleh kamu. Oleh kamu semua. Alhamdulillah. Okey, ada soalan setakat ni? Macam senang je lah kan? Tak adalah susah sangat. Ni semalam saya cakap. Itulah saya kata, saya rasa macam dah cerita je. Belum. Bukan ni ke? Belum. Nak Belum. buku ni perkataan tu sempit sikit maksud dia. Kalau kita kata menyembah. Tapi kalau mengabdikan diri, kita ada maksud yang lebih mencakupi seluruh kehidupan kita. Mengabdikan diri pada Yang belum teacher sebab saya terperanjat juga tengok apa Dafiq Majuhu amalan tadi kan. Ada kita lambat lagi. Tapi sempatlah masuk lagi. Boleh, insyaAllah. Ni okey je. Sebelah pagi, teacher is the ulangan of malam session kan? Sepatutnya. Tapi tak apa, boleh tengok rakaman, live. dengar rakaman. Jadi sebab live, maknanya bukanlah recorded kan. Maknanya yang pagi ni saya memang
kita tengoklah pada keperluan pelajar pagi, peserta belah-belah pagi. Kadang-kadang belah pagi ni fresh, semua dah banyak soalan. Ataupun memang betul-betul darjah satu yang malam tu mungkin dah ada yang, tak lah, dia macam tu je lah. Tak kisah dia. Malam darjah 1.5. Darjah, darjah 2 ke kan. Dah Sebenarnya pandai. nak ulang. Nampaknya macam itulah. Lagipun pagi ni macam, kadang macam tak tahu. Tapi okey je kat saya. Yang boleh pagi, datang pagi. Yang datang malam. Jadi kat pagi, macam banyak kita punya soalan. Mungkin saya sendiri pun banyak digress. Antaranya jadi kita lambat sikit. Tapi tak adalah lambat, ikut keperluan. Okey, ada soalan sebelum kita pergi kepada latihan majmuk. Ni semalam tu cerita lah tu. Okey, kalau gitu kita terus buat latihan 17. Fi'il mudhari' dan fi'il amar. Maksudnya latihan ni, objektif dia apa latihan ni? Latihan dia sama je. Objektif Mengenal. kita boleh satu, Kenal. kenal. Mengenal apa? Fi'il mudhari' dan Dan amar. juga menterjemahkan fi'il mudhari' dan fi'il amar. Menterjemah. Apa yang kita akan dapat bila kita boleh kenal, kita boleh terjemah? Kita dapat kenal lah. Kita dapat faham. Faham. Kalau Faham. kenal boleh terjemah, maknanya faham. Kalau kenal tapi belum boleh terjemah, baru separa faham, sedang menuju jalan faham. Saya nak berkongsi sikit je. Pagi tadi adalah satu perkara yang saya sendiri pun saya akan tiap-tiap kali berlaku macam tu, macam satu perkara yang sangat mengharukan sebab apa, pagi tadi ada satu pelajar lama dah ikuti. Tapi dulu selalu macam tak dapat aja, macam rasa tak kenal-kenal. Tapi hari ni dia dapat buat, beliau dapat buat surah yang dia dapat terjemah macam terus kepada, padahal sebelum tu sedang buat yang musab yang latihan. Musab latihan yang ni, yang ada jawapan, yang tak ada jawapan tu kan, tapi ada warna. Tapi pagi tadi, um, sebab nak baca, terus buat pada muka surat yang ni. Macam ni. Inilah pelajar tu pagi tadi. Terus dapat. Setiap kali, setiap pelajar saya ataupun pelajar tu sendiri mungkin akan rasa, ya Allah, aku boleh faham ni. Macam tu. Dah kenal, boleh terjemah. Terjemah ni sampai sini. Mula-mula nak buat satu ayat je. Sekali tengok, boleh. Teruskan, teruskan. Dah dapat. Macam itulah rahmat Allah kepada kita. Kalau kita berusaha, kita tak putus asa, kita terus saja walaupun dah lama, walaupun darjah satu berkali-kali. Tapi sekali dapat, subhanallah, dah macam orang yang belajar lama pada bahasa Arab ni. Itu tu pelajar saya tu. Setiap sekali pelajar saya, dia dapat sampai macam Quran ni, dia tak akan never fail. Allah never fail to make me macam rasa, oh inilah dia, reward dia kat dunia ni. Rasa macam tu lah seronoknya. Yes, Ada orang yang dapat faham disebabkan dia belajar tu. Dan sebab ada satu hadis Nabi menyebutkan, kalau mafhum dia, seseorang itu mendapat hidayah menerusi lisanmu adalah lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Jadi disebabkan tu. Sebab itu saya selalu galakkan semua sahabat ni bila belajar tu buat betul-betul dan ceritakan, sampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dengan nikmat Tuhan engkau maka engkau ceritakan. Ini nikmat faham Quran ni, nikmat yang tak akan, saya kalau tanya dengan siapa yang dah boleh tu, nak tak? Kalau orang bagi berjuta-juta, nak tak tukar? Balik semula zaman yang tak tahu tu. Oh, Kalau tak dah lah. tahu. Nak? Tak ada duit. Nak? Kalau orang ada. offer kan? Macam itulah. Ada murid teacher yang dah habis Al-Imran. Ada? Ada. Ada. Itulah saya punya Cepat tu pun dia kata dekat setahun lama juga dia tak terus, tapi dah habis Al-Imran. Tapi dia dah habis yang apa, modul 2. Dia dah masuklah modul 2. Macam itulah juga. Saya harapkan nanti masuk Anissa lah. saya harap semua pelajar itu bukan nak cerita tu sebagai perangsang, ya. InsyaAllah.
So macam laju juga kita, Teacher Aida. Another 3 chapters to go. Ya, Alhamdulillah kalau ada masa tu nanti kita sebahagian ayat tu saya suka nak untuk kita uh, apa Buat per, latihan. Jemaah. kita masuk kat situ, kita bagi penumpuan, fokus lebih sikit kat situ. Yeah. Baik. Okey. Jadi cuba kita terjemahkan yang ni. Maknanya kita kena tanda. Kalau contoh ni ya'muru. Tadi saya dah buat juga kan. Kalau ni fi'il mudhari', mudhari' yang default tu kita kata FR sahaja. Jadi kita terjemahkan ia menyuruh. Kita kena pastilah. Maknanya kalau kita boleh kenal dia tu fi'il apa, kita boleh tandakan kemudian kita terjemahkan. Baik, kita cuba. Yang ni saya panggil seorang-seorang. Okey, saya panggil tak ada orang buka Teacher Aida, Ya. boleh tak share the hadis yang teacher baca tadi tu? Boleh, nanti saya cari dulu. Dia Okay. yang nak kena dah lama simpan tu. Jadi nak retrieve balik dia punya matan. Berkarat juga saya ni ha. So kena cari balik ya. Yeah, thank you. So, buat yuqimuna. Okey, saya ambil yang dulu Kak Eza. Yuqimuna. Fi'il apa ni? Semua fi'il mudhari' tapi fi'il mudhari' yang mana? Siapa berlaku dia? Mereka. Mereka mendirikan. Ya. FRR. RR, jadi mereka mendirikan. Saya tak tulis, maknanya semua kena tengok skrin je. Kalau nak tulis, tulis kat buku sendirilah. Boleh Saya catat je. Tapi kalau ada soalan, kalau nak minta tulis, bagi tahu. Okey, tukhlifu, Encik Azmir. Tukhlifu. Terjemahkan, dia kat sini tak ada ia perempuan. Jadi, yang mana? Engkau. Azmir boleh jawab ke? Boleh. Ia ini FR. FR? Ia menyalahi. Yang ini, FR. dia FRE. Engkau menyalahi. Oh ya, sorry. Sebab dia ada ta. Ya. Sebab dia ada ta. Ya, minta maaf. Kalau yang ia tu, dia ya. Kalau ia, ya. Ni engkau. Okey. Alhamdulillah. Tasfikuna. Puan Zarina. Kak Zarina. Kamu menumpahkan Okey, betul. FRKS Ya. Kamu. Kalau terus boleh terjemah tu pun bagus ya. Kalau tak tahu dia punya logo pula. Kod dia tu, tak tahu kod dia tu dalam Mushaf Nahwu Ringkas tu diberi. Tu sebagai bantuan untuk bagi clue lah. Ini apa. Tapi yang penting kita boleh terjemahkan. Okey, Yawaddu, Dr. Nuraiza, boleh jawab ke? Tak boleh. Okey, Cik Darimi pun tak boleh lagi Kita panggil Kak Kamariah. Dah siap-siap. Doktor boleh ke doktor? Doktor Izzah boleh? Sorry, tak boleh. Okey, Doktor Noraiza dah buka mic tu. Cuba yawaddu. Ia menginginkan. FR. Ia menginginkan. Okey, seterusnya Kak Kamariah. Puan Kamariah di Bangsar. Kamariah dari Bangsar. A'udzu. Ia berlindung. Ada Hamzah? A'udzu. Kalau ia berlindung, Aku berlindung. betul. FR A. Aku berlindung. Yudillu, Puan Nur Aziza. Ia menyesatkan. Ia menyesatkan. Berarti FR saja. Ia menyesatkan. Baik, seterusnya Kak Sakina. Akhluqu. Aku menciptakan. Jadi FR? FRE. Betul. Aku menciptakan. Baik, seterusnya Kak Azhar. Yadribu. Ia membuat. FR. Buat maknanya FR. Betul. Ia membuat. Idribu. Okey, saya panggil yang betul-betul darjah 1 dululah. Kak Kamariah. Puan Kamariah Bujang. Idribu. Boleh ke? Buka mic. Buatlah oleh kamu semua. Buatlah oleh kamu semua. Maknanya FR.
FRKS. FAKS. Bukan, saya salah. FAKS. Betul. FAKS. Betul. Yunfiquna. Puan AS. Apa lagi? Saya lupa lagi. Mereka membelanjakan. Mereka membelanjakan. Jadi FRR. FRR. Ya, betul. Okey, seterusnya Puan Khadijah. Tukhriju. Engkau. Engkau. Kamu Engkau. Betul, engkau. Tukhriju. Jadi engkau apa? engkau mengeluarkan. Engkau mengeluarkan. FRE. FRE. E. FRE. Ya, betul. Yasma'una. Puan Fiza. Fiza Yusuf. Yasma'una. Mereka. Tak dapat jawab. Ataupun tak sesuai nak jawab. Okey, Puan Roshidah. Yasma'una. Mereka mendengar. FRR. Ya, betul. FRR. Mereka mendengar. Isma. Cik Nafisah. Saya not belong to this class, tapi saya saja tengok Isma Isma ya? Isma. Saya dengar. Dia fi'il amar, jadi kita tambah Dengarlah. Dengarlah, ya, dengarlah. Oleh kamu, oleh awak, oleh engkau. Betul. Awak tu betul juga, tapi kita selalu gunakan dengarlah kau lah. Dalam Quran kita tak guna tu. Baik. Terima kasih teacher tanya saya. Terima kasih teacher tanya saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya panggil yang tadi saya tak panggil semula. Taqtuluna. Cuba Kak Laila. Mereka. Kamu membunuh. Kamu membunuh. Jadi FRKS. Kamu membunuh. Makcik Ani, boleh cuba? Yasfiku. Ia menumpahkan. Jadi yang mana? R. FR saja. Betul. Ia menumpahkan. Dia kod ni kadang ada orang bila dia dah faham konsep tu, dia dah tak perlu pun kod tu. Dia dah tahulah. Benda tu dah tahu boleh terjemah. Ya. Taqiluna. Cuba Kak Zawiyah. Mereka mengerti. Kak Zawiyah tak boleh nak jawab kod. Okey, kita panggil Kak Rosna. Ya. Taqiluna. Kamu mengerti. Kamu mengerti. So FRKS. Dia boleh juga maksud dia kamu menggunakan akal. Dia daripada perkataan akal lah tu. Taqilun mengerti boleh, menggunakan akal pun boleh. Ya. Menakul. Kalau bahasa Melayu sekarang guna penakkulan. Baik, cuba Kak Syida. Yahkumu. Kak Ida. Yahkumu. Boleh? Ke suasana tak mengizinkan? Belum boleh. Baiklah. Cik Rohaimi. Yahkumu. Pun tak ada. Baiklah. Okey, jap. Yahkumu, mereka menghakimi. Iya. Kalau mereka ada una. Ya. FR je. Ia mengadili. Mengadili boleh. Okey, cuba Kak Ida dah okey. Dah boleh. Jap. Tudil. Ia menyesatkan. Engkau. Engkau menyesatkan. Engkau menyesatkan. Yaksibuna. Kak Robani. Ya, saya. Mereka mengusahakan. Mereka mengusahakan. Fi'il mudhari' betul. Alhamdulillah.
So dapat konsep dia? InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. Juga, ya. InsyaAllah. Jadi minggu depan kita masuk, bukan minggu depan. Besok tak ada kelas. Kita jumpa lagi hari Senin ya. Kelas esok tak ada sebab kita ada bengkel. Nahur Ringkas ni dia ajak pergi buat bengkel Fatihah, terjemahan Nahu, tapi untuk Fatihah je sebab setengah hari di dekat Ampang, somewhere in Ampang ni, dekat Surau Datuk apa saya pun tak ingat tu cik. One whole day. One whole day. Oh, no, just half a day sampai tengah hari sampai Zohor gitu. Jadi kita akan buat bengkel. Jadi besok tak ada kelas modul 3, tak ada. Modul 1 pun tak ada. Malam ni tak ada kelas modul 1. Saya buat pengumuman malam ni tak ada. Pun sama juga sebab ada urusan. Ada hal anak-anak sekolah punya tu di sekolah mereka. Jadi kita bagi laluan lah. Lepas tu saya pun ada tetamu. Jadi malam ni kita cuti dan besok pagi pun cuti. Nak shopping silakan. That's best. Pasar. Kamu nak pergi pasar ke apa ke. Jadi petang ni ada masa. Besok pagi pun ada. Okey nah. Jadi Terima kasih. antaranya. Baik, saya nak cuba sebab kita ada sikit lagi masa. Nak cuba pada Mushaf Madinah. Ataupun kita pakai yang ada colour juzuk amma. Yes. Teacher, hari ni sorry, I nak reconfirm lagi. Hari ni modul 3 tak ada lah kan? Pukul 3? No, hari ni. Hari ni pukul 11 normally, right? Modul 3. Ada? Ada. Besok yang tak ada. Oh, okay. Faham. Thank you. Ni sebab saya dah ada kat sini ada lah. Okay, boleh. Okey. Okey, cuba kita tengok yang ni. Dia ada banyak semua ni dalam bentuk fi'il mudhari'. Kul fi'il amar. Kita tampak dekat sini. Kul dia kata fi'il amar. Jadi terjemahan kita, katakanlah oleh engkau. Jadi katakan apa? Katakan macam ni. Bila ada kata kul tu maknanya dia katakanlah oleh engkau. Wahai sekalian orang-orang yang ingkar. Ni la a'budu ta'budu ni fi'il mudhari'. Tidak aku mengabdikan akan apa yang kamu abdikan diri. Kalau dulu kita kata apa? Aku menyembah akan apa yang kamu menyembah. Betul? Mana lagi fi'il mudhari'? Ta'budun fi'il mudhari'. Jadi kita tandakan dengan warna merah. Oren. Dah ada dah warna merah tu. Jadi ni fi'il mudhari'. Ni pun fi'il mudhari'. Ni pun fi'il mudhari'. Ini pun fi'il mudhari'. Boleh lah cuba terjemahkan. Abattum. Abattum tu fi'il madi. Fi'il madi. Perkataan dasar dia apa? Abada. Ni kalimah kata dasar dia. Perhatikan benda yang ditambah. Ni kalimah kata dasar. Semua sama. Ain, ba, Rasa saya kalau orang tu faham ayat ni, tak jadilah kisah. Ingat tak tahun lepas viral lah juga kan? Yang orang tu baca yang sama tu. Dia baca wala ana abidum ma abattum wala antum abidum ma abud wala ana abidum ma abattum wala antum abidun ma. Habis-habis. Habis-habis. Cari penghujung. Sebab dia macam tak tahu. Keliru. Dah satu keliru, tapi kalau tak faham, dia jadilah berulang-ulang tu. Macam boleh jadi macam itu. Susah nak faham. Kan? Tahun ni viral apa pula? Solat tarawih laju-laju Ya ke? Oh, lahai. Okey, cuba tengok dalam surah yang ni. Yang mana fi'il mudhari'? Dia ada fi'il mudhari', ada fi'il ammar. Dia ada hulu. Yadkhuluna fi'il mudhari'nya. Yadkhuluna fi'il ammar.
Kasabih. Dia kadang-kadang tak ada pula hamzah wasal. Tapi tengok baris akhir dia tu. Tak ada pun hamzah wasal. Jadi sukun. Tanda sukun tu. Betul? Tanda sukun. Lagi? Ada lagi fi'il amal? Astaghfir. 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 Tu dah lain. Astaghfirhu. Mohonlah keampunan oleh engkau. Yang ni bertasbihlah oleh engkau. Ni mereka masuk. Gitu. Macam kita dah nampak tu dah boleh dah kita nak terjemah. Satu lagi, kalau kita jumpa perkataan ni tambahan ni, kalau kita jumpa perkataan huruf sa dan juga huruf saufa, lepas dia tu mesti fi'il mudhari'. Maknanya dia adalah tanda untuk fi'il mudhari' selain daripada huruf hamzah nun taya tu. Bila ada saufa, ada sa, maknanya itu tanda juga untuk fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Surah apa yang ada perkataan tu? Tak apa, Puan Pizza tak boleh buka speaker. Saya pun tak nampak. Okey, yang ni ada mudhari', tapi mudhari' tu ada yang majzum. Dua-dua tu majzum. Ada yang semua ni majzum. Ni fi'il amar. Qul ya ayyuha. Ini bukan. Qul huwallahu ahad. Okay, qul fi'il amar. Allahu samad. Semua tu isim. Boleh dah terjemahkan? Lepas ni dah boleh dah, insyaAllah. Lepas tu lam yalid walam yulad. Masih lagi dia tak kisah walaupun hujung dia tu sukun, dia memang boleh sebab fi'il mudhari'. Kenapa dia jadi sukun hujung tu? Sebab ada lam. Lam ni menyebabkan dia jadi baris sukun. Lam yalid walam yulad. Cuma yulad ni besok nanti minggu depan kita sambung belajar. Ini pun sama juga. Yakun. Tadi sukun. Yakullahu. Kita tak dengar yakun dah. Sebab dia dah masuk dalam lam sukut syaddah tu. Dia dah syaddah kan. Maksudnya idgham bila gunnah ni kan. Yakullahu. Tapi dia sebenarnya fi'il mudhari' yang majzum. Sebab ada tanda sukun. Disebabkan huruf lam. Dia jadi majzum disebabkan huruf jazam lam. Boleh? Boleh. A'udzu. Apa lagi? Jadi kat sini kalau kita dah belajar a'udzu, kita dah belajar perkataan-perkataan tu, kita cuba ingatkan doa-doa yang kita belajar. Nanti kita dah start, dah boleh start dengan a'udzu, ada doa yang a'udzu. Apa dia? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang itu kalau kita suka kan, kita ada masa dan kita pun dah tengok, kita dah boleh dah cuba terjemah doa-doa yang kita selalu baca. Tu doa apa tu? Tadi kita sebut doa. Lagi doa apa yang ada a'udzu? Yang ada fi'il mudhari' macam tu. Tadi saya baca. A'udzu bika minan nar. A'udzu apa? A'udzu Bika minan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu semua ada doa tu fi'il mudhari'. Setiasa je kita minta. Ni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalimatillah. Apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tam. Min syarri ma khalaq. Tamati wal al-khalaq. Wal khalaq ke? Min syarri ma khalaq. Ni ada banyak sangat ni. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Min syarri Min syarri ma khalaq.
Ini ada yang fi'il. Aku berlindung kepada ataupun dengan kalimat-kalimat ataupun kalimah-kalimah daripada Allah yang sempurna. Dia kat sini. Dia punya sifat dia tu sini. Kalimah yang sempurna daripada kejahatan, daripada apa yang telah mencipta oleh ia. Okay, baris dia. A'udzu kalimatillahi tamati. Tamati. Sama juga. Bi kalimatillah. Sebab dia marfu', dia mudhaf dia kat sebelah sana. Jadi kat sini yang sempurna daripada kejahatan dari ataupun bagi apa-apa yang ni fi'il telah mencipta oleh ia. Jadi kita dah boleh mafhum lah. Macam tu. Maknanya kita cakap macam ni pada Allah. Yang lain tu sama juga. Terus ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada juga fi'il madi. So, kadang-kadang selalu kalau kita berdoa dia jadi fi'il amar. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi ij'alni muqimas salati. Ij'alni. Itu fi'il amar. Baiklah, cukup dulu setakat hari ni. Nanti kejap lagi kita, siapa yang masuk modul 3, kita jumpa lagi ya. Cukup dulu kan? Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.